kita recall sikit lah ya. Topik 1.3. Topik 1.3 kita akan melihat bagaimana untuk menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan coefficient matrix. Sekejap ya. Abang, pelan sikit. Kita akan menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan matriks perkali. Matriks perkali bagi suatu sistem persamaan linear. Apa dia matriks perkali ataupun coefficient matrix, saya belum bincangkan lagi. Kita belum bincangkan lagi. Buat masa sekarang, apa yang kita dah bincangkan adalah sedikit mengenai matriks. Okay, sebelum kita lihat apa matriks perkali ataupun coefficient matrix bagi sistem persamaan linear dan bagaimana kita menggunakan matriks perkali tersebut untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linear, kita akan lihat dulu sifat-sifat bagi matriks. Okay, so antara perkara penting berkenaan dengan matriks adalah inverse of a matrix, matriks songsangan. Okay. Dan kita perlu tahu yang matriks songsangan hanya wujud bagi matriks yang matriks bersaiz n times n, iaitu bilangan row dan bilangan kolom adalah sama. Okay, square matrix. Okay, so refer to the slide. Okay, sebenarnya saya ada buat sedikit modification pada numbering bagi examples dan juga ada tambahan, ada adjustment sikit lah pada slide dan saya akan upload latest version of 1.3 handout later on after the class in case kita perlukan penambahbaikan lagi. Okay, yeah. So refer to the slide. Are going to use an inverse of a matrix to solve a systems of linear equation as saya explained earlier. So untuk dapatkan inverse of a matrix, kita perlukan a square matrix. Kita perlukan a square matrix. So let A be a square matrix. Let A be a square matrix. If a matrix B of the same size, okay, matrix B mestilah size yang sama dengan matrix A, both are square matrix with the same size. Okay, if there exists B such that AB equal to BA equal to identity matrix. Okay, then A is said to be invertible and B is called an inverse of A. Ya. Yeah. Jadi untuk sebarang suatu matrix yang square matrix A, jika wujud another matrix B, jika wujud another matrix B of the same size, katakan bersaiz n times n. Okay, AB kedua-duanya adalah unsur dalam koleksi semua matriks bersaiz n darab n untuk suatu integer n, sehinggakan hasil darab AB bersamaan dengan hasil darab BA bersamaan dengan identity matrix yang bersaiz n. Okey, sekiranya ini berlaku, maka B adalah songsangan bagi A. B is called an inverse of A. Okay. The inverse of A is denoted as A kuasa negatif 1. Therefore, the inverse of A is equal to B. Okay. And apabila kita replace B dengan A inverse ni, kita akan dapat this equation. Okay, saya percaya yang semua pelajar dah tahu apa yang dimaksudkan dengan songsangan matrix. Ini adalah sedikit kita recall balik sebagai pengenalan ya. Right. Okay, if no such matrix B can be found, then A is said to be singular. Kalau tidak wujud matrix B yang sedemikian,
maka matriks A tersebut adalah matriks singular, iaitu matriks yang tidak ada songsangan. Okay. Example, show that this matrix is an inverse of this matrix. Okay, kalau matriks ini adalah A, maka matriks ini adalah A inverse. Okay, jadi kita nak tunjukkan matriks bersaiz 2 darab 2 dengan pemasukan 3, 5, 1, 2 adalah songsangan bagi matriks A yang bersaiz 2 darab 2 dengan pemasukan 2, -5, -1, 3. Okay. Jadi untuk tunjukkan ini adalah songsangan bagi matriks yang ini, apa yang kita perlu tunjukkan adalah A, hasil darab A dan A inverse bersamaan dengan A inverse darab dengan A keduanya bersamaan dengan identiti bersaiz 2. Okay, jadi kita lakukan pendaraban. Okay. So A inverse darab A kita dapat matriks identiti bersaiz 2. Okay. Belum lagi lengkap, kita perlu dapatkan A darab A inverse. Okay. A darab A inverse juga kita dapat matriks identiti bersaiz 2. Okay, ini sepatutnya I2 lah sebab kita dah clear, kita dah tahu yang saiznya adalah bersaiz 2. Alright. Show that, okay, untuk soalan yang macam ni, example 1.40, saya percaya yang semua pelajar boleh buat. Okay, untuk tunjukkan suatu matriks adalah songsangan bagi matriks, another matrix. Okay, tetapi bagaimana untuk tunjukkan matriks yang ini tidak mempunyai songsangan? Show that this matrix is singular. Maksudnya tidak ada songsangan. Okey, ada banyak cara. Contohnya adalah kita cuba dapatkan songsangan bagi matriks ini dan kita dapati terdapat suatu percanggahan ataupun tak wujud matriks songsangan bagi matriks ini. Itu salah satu cara. Dalam kes ini, dalam jawapan saya dalam slide ini adalah secara percanggahan. Iaitu saya mengandaikan matriks 3612 ini mempunyai songsangan. Saya andaikan matriks 3612 ini ada songsangannya. Dan songsangan tersebut adalah matriks yang bersaiz 2 darab 2 dengan pemasukan A, B, C, D. Okay. Jadi sepatutnya saya boleh tulis daripada awal, suppose the matrix A, B, C, D is the inverse of 3, 6, 1, 2. Sepatutnya start macam tu. Okay, suppose A, B, C, D is the inverse of that matrix. Then the product of matrix tersebut dengan matrix songsangannya sepatutnya kita dapat matrix identity. Okay. Jadi kita cuba selesaikan sebutan sebelah kiri. Okay. Kita cuba selesaikan sebutan sebelah kiri. Okay. Jadi yang pertama, bukan selesaikan sebelah kiri. Kita cuba dapatkan pendaraban. Okay, jadi 3A plus 6C sepatutnya bersama dengan 1. 3A plus 6C bersama dengan 1 dan satu dua darabkan dengan yang ni. 1, 2 didarabkan dengan AC. 1, 2 darab AC kita sepatutnya dapat sifar. Kan? So A plus 2C sama dengan sifar. Kita boleh teruskan dengan pemasukan yang lain.
Okey, kita boleh teruskan dengan pemasukan yang lain. Mungkin nak cuba buat 3, 6 darab dengan BD, kita akan dapat sepatutnya dapat dengan sifar dan kita akan dapati terdapat suatu percanggahan. So kita proceed sedemikian. Okey. Daripada dua persamaan ini, persamaan pertama dan persamaan kedua, kita dapati A bersamaan dengan negatif 2C. Sorry, ini kita dapat daripada yang ini. A plus 2C bersama dengan sifar, maka A bersamaan dengan negatif 2C. Kemudian, apa yang saya buat adalah saya gantikan A dalam persamaan yang pertama. Saya gantikan A dalam persamaan yang pertama. Jadi saya dapat persamaan yang terakhir, 3 darab negatif 2C tambah 6C. Kita dapat 1, tetapi 1 tidak akan bersamaan dengan sifar. Okey. Ini kita akan dapat sifar. Okey. Tapi tu ni dapat daripada sini. Okay, so berlaku percanggahan. Okay, is that clear? Is that clear? Yes, Doktor. Betul. Okay, seterusnya. Okay, lemma 1.4. Every invertible matrix has exactly one inverse. That is, if B and C are both inverse of A, then B is equal to C. Lemma ni nak bagi tahu kita yang jika suatu matrix tu ada matrix rongsangan, maka matrix rongsangannya adalah unik. Okay, maka matrix rongsangannya adalah unik. Saya tinggalkan proving, tapi saya dah tulis dengan detail. Kalau ada masalah memahami proving, boleh contact saya. I skip the proving. Okay, another lemma. Lemma saya percaya kebanyakan pelajar dah tahu. Dah belajar di peringkat matrix asasi ataupun dekat sekolah. Okay. Lemma ni memberi formula untuk kita dapatkan matrix rongsangan bagi matrix yang bersaiz 2/2. Memberikan formula untuk mendapatkan matrix rongsangan bagi matrix bersaiz 2/2. Okay. The matrix A of size 2 times 2 with entries A, B, C, D is invertible if and only if AD minus BC is not equal to 0 and the inverse of A is given as follows. Okay. Kita lihat cuba recall balik masa landasan matematik. Setiap pernyataan mesti berbentuk P implies Q. Kan? Pernyataan matematik yang terkandung dalam suatu teorem ataupun lemma mestilah berbentuk P implies Q. Atau P jika dan hanya jika Q. Kan? Yang ni boleh recall tak dekat landasan matematik? Okay, suatu teorem ataupun lemma mestilah berbentuk sama ada P implies Q ataupun P jika dan hanya jika Q. Boleh recall tak? Okay. Okay. If that's so, then apakah P kat sini? Okay. In our case, if and only if. So, kita menggunakan yang ini. If and only if. So, apakah pernyataan P? Apakah pernyataan P? P ialah pernyataan A, B, C, D is
invertible. Okay, dan Q pula adalah AD minus BC not equal to 0 and the inverse of A is given by this formula. Okay. 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 So bila kita lihat satu lemma, kita kena kenal pasti lemma ataupun teorem tersebut berbentuk jika P maka Q ataupun berbentuk P jika dan hanya jika Q. Untuk lemma satu polimer ni ia berbentuk P jika dan hanya jika Q sebab if and only if. Okay. Dan kita kena kenal pasti apakah P dan apakah Q. Apakah pernyataan P, apakah pernyataan Q. Pernyataan P, matrix A sedemikian is invertible. Dan pernyataan Q pula adalah gabungan di antara dua pernyataan. Gabungan di antara dua pernyataan. Pernyataan Q1, pernyataan Q2. Okay, dan gabungan di antara Q1 dan Q2 gabung menggunakan boleh recall balik So kita dah kenal pasti apakah P, apakah Q, maka kita akan dapat pertama menggunakan teorem yang diberikan dan yang kedua kita dapat membuktikan pernyataan di dalam teorem tersebut. Okay, jadi agak penting untuk kita kenali apakah P dan apakah Q. Okay, ada soalan? Ada. Okay. Another lemma, if A and B are invertible matrices of the same size, then AB is invertible and the inverse of AB is B inverse A inverse. Multiplication between B inverse and A inverse. Okay. So, pernyataan ini hanya benar sekiranya A dan B boleh songsang. Yang mana songsangan bagi A adalah A inverse, pernyataan songsangan bagi B adalah B inverse. Okay, so pembuktian. Ini pembuktiannya. Kita discuss sikit ya. Okay. So, pernyataan P adalah A and B are invertible. Dan pernyataan Q is AB is invertible. Okay. And AB inverse is equal to B inverse A inverse. Okay. Untuk kita buktikan pernyataan ini, kita akan buktikan menggunakan kaedah secara langsung. Buktikan menggunakan kaedah secara langsung. Kaedah secara langsung adalah andaikan P benar, kemudian kita perlu buktikan pernyataan Q. Okay, so kita sepatutnya start with suppose A and B. Suppose A and B are invertible with the inverse of A is invertible where the inverse of A is A minus and the inverse of B is B minus.
Therefore, A minus equal to A minus B equal to identity. Sorry. A and B minus equal to B minus B equal to identity. Okay. Ini adalah apa yang kita andaikan daripada hipotesis. Apa yang kita andaikan daripada pernyataan P. Dan apa yang kita nak tunjukkan adalah pernyataan Q. Iaitu kita nak tunjukkan AB is invertible. AB adalah boleh songsang dan songsangan bagi AB adalah B inverse darab dengan A inverse. Okay, so now kita nak tunjukkan Q. Okay, apa yang kita perlu tunjukkan adalah we want to show that our aim is to prove AB inverse AB is equal to AB inverse equal to identity. Ini yang kita nak tunjukkan. Right? So, let's look at ini. Ini satu, ini dua. Okay. So, yang pertama, AB inverse adalah sebab kita nak tunjukkan AB inverse adalah B inverse A inverse. Okay, so AB inverse adalah B inverse A inverse kat sini. Then this is equal to A inverse A equal to the identity. So kita ada inverse identity B, where this is equal to B inverse B equal to the identity. So first part is done. Untuk second part, AB darab dengan AB inverse, yang mana AB inverse adalah yang ini. So AB inverse. Okay. Dan kita oleh kerana B inverse adalah songsangan bagi B, so ini kita akan dapat identity. So A identity A inverse. So this is equal to A inverse equal to I. So kita dah tunjukkan pernyataan yang ini. Then it is proven. Okay. So sama dengan apa yang saya tulis pada slide ni. Okay. Cuma pada ayat saya ni lebih detail kenapa saya buat sedemikian. Okay, boleh ikut ke proving ni? Boleh. Boleh ya? Okay. Kalau boleh, so nanti saya boleh tanyalah dalam mid-sem test ke? Okay. Okay, verify. Diberi A dan B, verify that AB inverse is equal to B inverse A inverse. Verify. So kita cuba dapatkan sebutan sebelah kiri dahulu. Sorry, kita dapatkan A inverse B inverse dulu. Bergantunglah ya nak mula daripada mana. Saya dapatkan A inverse B inverse dulu sedemikian menggunakan lema yang memberikan formula bagi matriks bersaiz 2/2. Iaitu lema 1/5. Lema 1/3. I don't remember. Lema berapa? 1.4. Lema 1/5. Okey. Menggunakan lema 1/5 ni dapatkan songsangan bagi A.
Okey. Daripada lemma from lemma 1.2, then we compute the inverse of A dan the inverse of B as follows. And then hasil darab AB sedemikian dan okay, again by lemma 1.5 kita dapatkan inverse bagi matrix yang ini dan kita dapat sedemikian. Ini adalah sebutan sebelah kiri ke kanan? Sebutan sebelah kiri ke kanan? AB inverse? Kiri. Sebelah kiri. Sebelah kiri ya. So AB sebelah kiri AB inverse sama dengan B inverse A inverse. Sebutan sebelah kanan adalah B inverse A inverse. Sedemikian. Okey, dan kita dapati sebelah kiri dan sebelah kanan adalah matriks yang sama. So benarlah AB inverse bersama dengan B inverse A inverse. Kita sahkan, tentu sahkan. Verifications means that kita sahkan ataupun tentu sahkan. Then if A is invertible, then the negative integer powers of A is the negative integer power of A. A kuasa negatif N adalah kita darabkan A inverse sebanyak N kali. Kita darabkan A inverse rangsangan bagi A sebanyak N kali. Okay. Dan another lemma. Again, saya akan skip the proving ya. If A is inverse matrix, then A inverse is invertible and the inverse of A inverse is A. Okay. Kalau A adalah invertible, kalau A boleh songsang, maka songsangan bagi A wujud dan A-nya adalah boleh songsang. Dan songsangannya adalah A. Itu yang dinyatakan oleh A. B, okay, jika A boleh songsang, maka pendaraban A dengan A sebanyak N kali juga boleh songsang. Jika boleh songsang, okay, jika boleh songsang, maka songsangannya wujud. Songsangan bagi A N wujud dan songsangannya diberikan oleh pendaraban bagi songsangan bagi A sebanyak N kali. Okay. Dan C, K adalah sebarang skala yang bukan sifar. Sebarang nombor nyata yang bukan sifar. Okay. K sebarang nombor nyata yang bukan sifar. Maka matriks yang baru, matriks matriks KA juga boleh songsang. Matriks KA juga boleh songsang dan songsangannya diberikan oleh 1K darab songsangan bagi A. Okay. Songsangan bagi A adalah, sekejap ya. Okay. Okay. Saya nak bincangkan contoh bagi C. Kalau kita refer kepada example 1.42. Okay. A adalah 1, 2, 1, 3 daripada example 1.42. Okay, A sedemikian dan songsangannya diberikan oleh 3, negatif 2, negatif 1, 1. Okay. Katakan saya ambil K bersamaan dengan 5. K adalah sebarang nombor bukan sifar.
Katakan saya ambil K bersama dengan 5. Okay. Maka KA bersamaan dengan 5, 1, 2, 1, 3 bersamaan dengan 5, 10, 5, 15. Okay. Dan C memberikan songsangan bagi songsangan bagi songsangan bagi 5, 10, 5, 15 diberikan oleh apa? Apakah songsangan bagi 5, 10, 5, 15? Apakah songsangan bagi matriks 5, 10, 5, 15? Anyone? Anyone? Apakah songsangan bagi 5? Ya. Boleh berikan saya jawapannya. Pemasukan satu-satu adalah okay, anyone please? Apakah ya? Sekejap Doktor. Silakan. Songsangannya adalah sorry, saya tak dengar apa-apa. Songsangannya adalah boleh tak? 3/5. Sorry, 5? 3/5. 3/5, ya. 3/5, kemudian? Negatif 2/5. Negatif 2/5, kemudian? Negatif 1/5. Negatif 1/5 dan? 1/5. 1/5, ya. That's correct. Okay. Iaitu bersamaan dengan 1/K didarabkan dengan matriks A. 1, 2, 1, 3. Diberikan oleh formula yang ini. Terima kasih. Okay. So ini adalah contoh. Ini adalah contoh. Okay, kalau faham the contents of the lemma, then boleh menggunakan lemma tersebut untuk dapatkan contoh yang saya berikan ini, dan yang lebih penting adalah dapat fahamkan pembuktian. Okey, inilah pembuktiannya. Okey. Kemudian A is an invertible matrix, then the transpose of A juga invertible, and the inverse of the transpose of A is given by the transpose of the inverse of A. Okey. Jika A boleh songsang, maka ubah duduk bagi A. Transpose adalah ubah duduk. Ubah duduk. Ataupun transpose. The transpose of A adalah, okay, kita recall balik, the transpose of A adalah kita tukarkan, saling tukar di antara baris dan lajur. Saling tukar di antara baris dan lajur. A matrix boleh songsang. A transpose adalah matrix yang baru dan ianya juga boleh songsang, dan songsangannya diberikan oleh transpose bagi songsangan bagi A. Okey, menggunakan contoh A tadi boleh dapatkan, songsangan bagi A. Katakan A adalah 1. Ini adalah 1, 2, 1, 3. Okey, maka songsangan bagi the transpose of A adalah 1, 2,
13. Ini adalah the transpose of A kan? Betul tak? Kan? Lajur jadi baris, baris jadi lajur. Ini adalah A transpose dan songsangannya adalah diberikan oleh songsangannya diberikan oleh transpose bagi songsangan bagi A. Ini adalah A inverse. Okay, boleh refer pada example 1.42. Ini adalah A inverse. Okay, maka bersamaan dengan 3 negatif 2, negatif 1, 1. Okay, boleh cuba semak. Boleh cuba semak. Okay, untuk semak, kita pastikan 1, 1, 2, 3 didarabkan dengan 3, negatif 1, negatif 2, 1 bersamaan dengan 3, negatif 1, negatif 2, 1 darab dengan 1, 1, 2, 3. Sepatutnya kita akan dapat apa? Sepatutnya akan dapat apa? Sepatutnya akan dapat matrix identity. 1 sifar, sifar, 1. Okay, boleh cuba. Ada soalan? Soalan tak? Okey. Oh, okey. Dah ada contoh. 1, 2, 1, 3. Contoh yang saya berikan ini. Okay. Yang diberikan pada example 1.43. A transpose, A inverse. Okay, dan boleh sahkan sedemikian. Okay, boleh ya? Okay. Dalam subtopik ini, kita akan lihat 3 jenis matrix. 3 jenis matrix yang dinamakan diagonal, triangular and symmetric matrices. Diagonal matrix adalah matrix yang, okay, again, matrix tersebut mestilah matrix segi empat sama. Hanya pemasukan pada main diagonal yang bukan sifar. Okay. Tetapi matrix yang di bawah main diagonal dan juga di atas main diagonal mestilah semuanya adalah sifar. Semuanya adalah sifar. Okay. Pada main diagonal bukan semua sifar. Pada main diagonal bukan semua sifar. Boleh jadi 1 sifar 1. Ini adalah diagonal matrix. Okay, sebab main diagonal bukan semua sifar. Okay, bukan semua sifar. Walaupun ada 1 entry ataupun 2 entry, 2 pemasukan yang sifar, tapi kita masih ada non-zero entry. So ini pun diagonal matrix. Contoh yang lain seperti saya berikan pada bahagian bawah ni. Example of 3 diagonal matrices. Okay. Kemudian, okay. Kenapa kita perlu kenal pasti 3 jenis matrix yang special ni? Okay, sebabnya terdapat teori yang mudah ataupun formula yang mudah untuk kita dapatkan songsangan bagi matrix tersebut. Contohnya, matrix D yang merupakan diagonal matrix, songsangannya adalah juga diagonal matrix yang main diagonal adalah 1 per entry bagi D11. Okey, boleh So, sebagai contoh, okey,
Contoh kemudian. Okay, boleh faham So kalau kita dapat, kita ada main diagonal matrix, kalau kita ada diagonal matrix, kemudian kita boleh dapatkan the inverse of the matrix easily by using this formula. Okay, boleh sahkan macam demikian. Kita cuba untuk matrix bersaiz 2/2 ataupun 3/3. To verify. Okay. Kemudian, ada tambahan. Power of diagonal matrix are easy to compute. D to the power of K. Okay, kita iaitu D darab sehingga K times. Okay. Tebikan oleh yang ni. Okay, kita tak perlu darab. Kita hanya perlu kuasakan setiap entry pada main diagonal, kuasakan K. Okay, so kita boleh dapatkan songsangan dan pendaraban bagi matrik tersebut sebanyak K kali. Okay. Contohnya A adalah matrik diagonal matrix, maka songsangan bagi A adalah simply ambil 1/1, -3 jadi -1/3, 2 jadi 1/2. Kita panggil selingan ataupun kalau tak silap saya, selingan atau selingan. Untuk A kuasa 5. Okey, untuk A kuasa 5, A jadi 1 jadi 1 kuasa 5, -3 jadi -3 kuasa 5, 2 jadi 2 kuasa 5. Okey. Kita tak ada banyak masa, ada lagi 15 minit. Ada kelas tak pukul 11, 12 hingga 1? Katakan kita extend kepada 12 hingga 1, so besok kita buat 1 jam saja. Anyone okay with it? Semua. Boleh tak? Oh, tak ramai yang join, 79 sahaja. My case is okay, kata Muhammad Arif. Anyone else? Shashin pun kata okay. Anyone else? Kita extend 1 jam. So besok kita start pukul 9 hingga 10. Boleh ya? Okay tapi yang lain tak apa. Sorry? Saya okay je. Yang lain okay juga kot. Okay, kalau tak ada bantahan saya teruskan. Kalau ada bantahan saya stop. Okay ya? Baik doktor. Okay. Kemudian kita ada square matrix yang dipanggil lower triangular, upper triangular. Okay. Iaitu secara amnya triangular matrix lah. Okay. Boleh tengok lower triangular adalah semua pemasukan di atas main diagonal pemasukannya adalah sifar. Dan upper triangular adalah semua pemasukan di bawah main diagonal adalah sifar. Okay, ya. Kenapa kita perlu kenal pasti matrix sedemikian? Okay, yang pertama, ia bersifat simetrik, iaitu A bersama a square matrix A is called symmetric if A bersamaan dengan A transpose. Ini another matrix. Okay, tadi kita lihat triangular matrix, kemudian yang ini adalah symmetric matrix. Symmetric matrix is a matrix yang memenuhi A bersamaan dengan A transpose. A bersamaan dengan A transpose. Therefore, a matrix A bersamaan dengan pemasukannya AIJ is symmetric if AIJ bersamaan dengan AJI. AIJ untuk matrix A, AJI untuk the transpose of A. Recall that the transpose of A adalah lajur jadi baris, baris jadi lajur. That is why
I pada bahagian lajur. J pada bahagian baris. Ya. Dan the entries on the main diagonal may be arbitrary, sebarang nombor nyata, but mirror images of entries across the main diagonal must be equal. Okey, ini sifat bagi symmetric matrix. Okey. Pada main diagonal sebarang pemasukan, tetapi upper entries and the lower entries adalah reflexive pada symmetric pada the main diagonal. Boleh nampak kan? Reflects. Mirror images. Boleh tak tahu? Okay. Okay. Kenapa kita nak kenal pasti matrix sedemikian? If A is an invertible symmetric matrix, then A inverse is also symmetric. Kalau A adalah boleh songsang dan juga simetrik, maka songsangannya juga adalah simetrik. Sorry, saya skip the proof. Okay, boleh baca lemma 1.10. Lemma seterusnya, saya skip ya. Okay. Apa yang saya nak fokus adalah bagaimana untuk dapatkan songsangan bagi A. Sorry ya. Bagaimana untuk dapatkan songsangan bagi A? Sebab apa? Kita perlukan songsangan bagi A untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Okey, ini adalah salah satu cara untuk dapatkan songsangan bagi A menggunakan elementary row operations. Kita akan recall balik elementary row operations dan juga Gauss-Jordan elimination. Okey. Caranya adalah kita dapatkan satu matrix yang merupakan gabungan di antara matrix A dan matrix identity. Adjoin the identity matrix to the right side of A to produce this matrix. Okay, kemudian apply elementary row operations to this matrix until the left side is reduced to I. Apa yang kita nak buat adalah, our aim is kita nak tukarkan A menjadi I. Kita nak tukarkan A menjadi I dengan menggunakan elementary row operations. Makanya kita akan menggunakan Gauss-Jordan elimination untuk menukarkan A kepada I. Recall yang if A is invertible, saya tak pernah bincang lagi statement ni. Tapi this is quite important. If A is invertible, then RREF form of A is the identity. If A is invertible, then RREF form of A is identity. Okay, so now kita nak inverse of A. A boleh songsang. So kita apply Gauss-Jordan elimination untuk menukarkan A kepada RREF. Itu kita akan dapatkan matrix identity bagi A. Kita akan tukarkan A menjadi matrix identity dan matrix I automatically akan menjadi matrix songsangan bagi A. Boleh faham Boleh faham ya? Okay, kita lihat contoh. Find the inverse of a matrix A.
So A ni boleh songsang. Okay. So kita adjoin matrix A dan matrix identity to the right side of matrix A. Our aim is menggunakan Gauss-Jordan elimination, kita nak tukarkan A menjadi matrix identity. Okay. So the first step is dapatkan leading one. Kan? Dapatkan leading one pada the first column yang bukan semuanya sifar. Okay, kita dah ada leading one. So next is semua pemasukan di bawah leading one kita jadikan sifar. Kita apply elementary row operation dan kita dapatkan sifar. Perubahan juga berlaku pada entries yang lain pada row yang terlibat. Okay. Setelah kita lakukan elementary row operation sedemikian. Then the next step is kita lihat pada lajur seterusnya yang bukan keseluruhan yang sifar dan kita perlu dapatkan leading one. So kita dah ada leading one, so kita tak perlu buat apa-apa. Tetapi next step is kita perlu tukarkan nombor pemasukan di bawah leading one menjadi sifar. So kita apply this operation untuk mendapatkan sifar. Okay, perubahan berlaku pada the whole baris. Okay. Then the next step is dapatkan a leading one pada lajur yang bukan kesemuanya sifar. Okay, jadi negatif 1 nak jadikan 1 simply darabkan dengan negatif 1. So perubahan berlaku pada keseluruhan lajur ketiga. Okay. Then sekarang ni matrix kita berbentuk REF. Sekarang ni matrix kita berbentuk REF. But kita nak RREF. Kita nak RREF supaya kita boleh dapat matrix ini adalah matrix identity. So what's next is kita perlu tukarkan negatif 3 dan 3 menjadi sifar. Negatif 3 dan 3 menjadi sifar. Okay. So dah jadi sifar menggunakan elementary row operation yang ini. Okay. Perubahan berlaku pada keseluruhan lajur baris pertama dan baris kedua. Okay. Then next is 2 kita jadikan sifar. 2 jadikan sifar menggunakan this elementary row operation dan perubahan berlaku pada keseluruhan row. Okay. Then finally matrix yang terhasil adalah berbentuk RREF. Okay. Matrix yang boleh songsang RREF ni adalah matrix identity. Okay. Maka matrix yang sebelah kanan adalah matrix songsangan bagi A. Therefore the inverse of A is matrix yang ini. Show that the matrix A is singular. Kita nak tunjukkan matrix A singular iaitu tidak ada songsangan. Again, ada banyak cara. If you may recall, kita boleh dapatkan the determinant of A. The determinant of A mestilah sifar yang menjadikan matrix A singular. Itu satu cara. But at this moment, untuk tunjukkan A singular, kita gunakan method tadi. Okay, kita adjoin matrix A with identity matrix. Kita apply Gauss-Jordan elimination. But at the end, kita dapat the last row adalah row yang kesemua pemasukannya adalah sifar. Maksudnya, impossible untuk kita dapatkan matrix identity. Sebab matrix sifar ni kita tak boleh nak jadikan sifar ni, pemasukan sifar kita tak boleh nak jadikan sebagai satu. Okay. So ini adalah salah satu cara untuk menunjukkan
sesuatu matrix adalah matrix singular. Okay. Matrix on the left side have a row of 0. Therefore, the identity is impossible to be produced by any elementary row operations. Therefore, A is singular. Alright. Okay. Now, kita dah tahu bagaimana untuk dapatkan the inverse of a matrix A. Bagaimana untuk dapatkan bagaimana untuk dapatkan matrix songsangan bagi A, dan sekarang kita nak gunakan songsangan bagi matrix A untuk menyelesaikan satu sistem persamaan linear. Okay, so consider the following systems of linear equation with m equations. Ada m equation. Ini equation pertama, equation kedua sehingga equation ke m. Dan n unknown, n pemboleh ubah. Unknown is variable pemboleh ubah. Pemboleh ubah. Pemboleh ubah. Okay. Macam mana kita tahu ada n pemboleh ubah? Sebab kita ada x1, x2 sehingga xn. Okay. Kemudian, we may write the systems of linear equation in a matrix equation as follows. Okay, yang mana A adalah suatu matrix bersaiz A adalah matrix square matrix bersaiz m darab m ataupun n darab n. Kita lihat sekejap lagi. X dan B adalah is a row ataupun a column vector. XB adalah row ataupun column vector. A, X and B are all matrices. Okay. Okay. Ini adalah matrix A. Ini adalah matrix A. Ini adalah matrix yang column vector. Column vector matrix X. Ini adalah column vector B. Perhatikan matrix A adalah matrix bersaiz M darab N, bukan square matrix. Matrix A adalah bersaiz M darab N yang pemasukannya adalah perkali bagi variables tadi. Okay, kita boleh perhatikan pemasukan bagi matrix A adalah perkali bagi all variables in order. Pastikan kita dapatkan pemasukan tadi dalam susunan yang betul, aturan yang betul. So, the matrix A is called coefficient matrix. Okay. Dan X and B are column vector. Column vector. Yang mana kolomnya ada satu, barisnya ada N dan M. Okay. These systems of linear equation can be solved by finding the inverse of the matrix. The inverse of the matrix A. Jadi matrix A mestilah bersifat is a square matrix. Okay, contohnya the following systems of linear equation. Ada 3 persamaan dan juga 3 pemboleh ubah. Okay, ada 3 persamaan dan 3 pemboleh ubah. Okay, maka koefisien matrix ni adalah bersaiz 3 darab 3. Sedemikian. Okay, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Okay, dan 2, 5, 3 pada laju kedua, baris kedua, 1, 8, 1, 0, 8 pada baris ke-3. Okay. Teorem ini memberikan cara untuk menyelesaikan sistem persamaan linear
menggunakan coefficient matrix. Sebelum itu, saya nak recall tadi. Okay, remember kita ada AX equal to B. Okay. Okay, ini adalah suatu systems of linear equation in terms of matrix equation. Ini adalah AX bersama dengan B ni satu sistem persamaan linear. Okay. Menyelesaikan sistem persamaan linear sedemikian adalah bermaksud kita nak dapatkan apakah X. Kan? Betul tak? Solution adalah X bersamaan dengan apa? Betul tak? Does that make sense? Does that make sense? AX equal to B is a systems of linear equation dan solution adalah X bersamaan dengan apa? Betul tak? Is it true? Agree with me? Semua dah hilang. Anyone? Agree, Doktor. Boleh faham kenapa penyelesaiannya adalah apakah vektor X? Boleh faham Okay. Okay, so bagaimana nak dapatkan X? Okay, kita ada AX equal to B. Untuk dapatkan X, simply kan? So this is the identity. So kita dapat X bersamaan dengan B. Okay, itu yang diberikan oleh teorem ni. Okay. So if A is an invertible matrix of size n times n, then for each n times 1 a matrix B, untuk sebarang vektor B, sebarang value of B, the systems of equation AX equal to B, ini adalah SLE, SLE, okay, has exactly one solution, namely X equal to the inverse of A darab dengan B. Okay. Penyelesaiannya adalah unik. Jadi jika A boleh songsang, maka penyelesaian bagi AX equal to B untuk sebarang nilai B adalah penyelesaiannya adalah unik yang diberikan oleh A inverse darab B. Okay, is that clear? Okay, this is the proof untuk teorem tadi. Kita terus pergi kepada example. Okay, diberi sistem persamaan linear berikut. Okay, untuk menyelesaikan sistem persamaan linear ini menggunakan coefficient matrix. So, pertama sekali kita dapatkan matrix perkali. So, ini adalah matrix perkali bagi sistem persamaan linear tersebut. Okay, coefficient matrix of the systems of linear equation. So apa yang kita perlu buat adalah kita dapatkan songsangan bagi A. Daripada example 1.28, the matrix A is invertible and the inverse of A is given as follows. Okay, therefore the solutions for the systems of linear equation is unique. Okay. Jika A boleh songsang, maka penyelesaian bagi sistem persamaan linear yang terlibat adalah unik diberikan oleh inverse darab B. So X, vektor X adalah XYZ. Okay, ini adalah matrix A darab B. Ini adalah B. Okay. Kita akan dapat lakukan pendaraban, kita dapat nilai sedemikian. Okey, maka penyelesaiannya adalah unik iaitu X bersamaan dengan 1
Y bersamaan dengan B1 dan Z bersamaan dengan 2. Maka penyelesaiannya adalah X, Y, Z bersamaan dengan 1, negatif 1, 2. Okay. Is that clear? Is that clear anyone? Boleh bagi saya thumbs up. Any thumbs up? Anyone? Any thumbs up anyone? Please. Thank you. Okay, tadi rupanya tak keluar. Okay, 1B. Next. Okay, kita dah menghampiri the end of the topic 1.3. Okay. This theorem sum up semua yang kita dah lihat sebelum ni. If A is an invertible matrix of size n times n, then the following are equivalents. Equivalence bermaksud pernyataan A, B, C, D dan E adalah equivalence. Maksudnya A jika dan hanya jika B, jika dan hanya jika C, jika dan hanya jika D, jika dan hanya jika E. Semua pernyataan A, B, C, D dan E adalah setara. Okay. So now A adalah matrix bersaiz n darab n. Apabila A adalah invertible, bermaksud AX equal to 0 adalah homogeneous systems of linear equation with coefficient matrix A. Kita tahu semua homogeneous systems of linear equations always consistent. Always consistent. Either has unique solution or has infinitely many solution. Kalau A adalah matrix boleh songsang, maka sistem persamaan linear AX bersamaan dengan vektor sifar hanya ada unique solution. And the unique solution is the trivial solution. Recall the trivial solution is X, Y, Z is equal to 0, 0, 0 for bila n bersamaan dengan 3. Okay. Dan if A is invertible, yang ni pun saya dah bagi tahu tadi, the RREF for A is the identity of size n. Okay. If A is invertible, then RREF form of A is identity matrix of size n. Okay. Then D, AX equal to B is consistent for every B. For every B. Okay. In addition to that, bukan sahaja consistent, but it has unique solution. Remember that consistent is either has unique solution ataupun infinitely many solution. If A is invertible, then it actually has unique solution, where the solution is given by A inverse times matrix B. Okay. Penting untuk faham teorem 1.3 ni ya. Okay, is that clear? Is that clear? Okay, I guess that's quite straightforward. Okay, from the theorem 1.3, from theorem 1.3, kita dapati if A is invertible, then the systems of linear equation AX equal to B has a unique solution, kan? A is invertible if and only if the systems of linear equation AX equal to B for any matrix B, the system must have a unique solution.
Okay, unique solution. Where the solution is A inverse times B. Okay. So therefore we can conclude that sebab ini adalah if and only if. Remember, if P is equivalent to Q, then the negation of P is equivalent to the negation of Q. Ingat tak? Dalam landasan matematik. Jika P setara dengan Q, maka the negation, penafian of P adalah setara dengan penafian of Q. So, kita conclude kat sini yang the negation of A is invertible is A is singular. Okay. And the negation of SLEAX equal to B has a unique solution adalah AX equal to B does not has a unique solution. Does not has a unique solution. But remember, does not has a unique solution. SLE has three cases. Case yang pertama, inconsistent. Case kedua, consistent with unique solution. Okay, ketiga, consistent with infinitely many solution. Right? Okay. So, systems of linear equation does not has a unique solution adalah bermaksud it is either inconsistent ataupun consistent with infinitely many solution. Okay. Ini terjadi sekiranya A adalah singular. A tidak mempunyai sungsangan. Is that clear? Is that clear? Okay. Therefore, we conclude that whenever A is singular, then the system of linear equation AX equal to B is either inconsistent or has infinitely many solution. Okay. Kita lihat contoh yang ni. Consider the following systems of linear equation. First, determine the singularity of the coefficient matrix dan kemudian find the solution of the SLE. Okay. This is the coefficient matrix. Ini adalah coefficient matrix. Dan to determine singularity of the coefficient matrix ialah kita cuba untuk dapatkan sungsangan bagi matrix ini dengan menggunakan method yang kita perkenalkan tadi. Okay, iaitu kita adjoin the coefficient matrix dengan matrix identity dan kita apply Gauss-Jordan elimination untuk dapatkan RREF form of A. Tetapi kita dapati the last row of the matrix adalah row with entirely of zeros. Therefore, matrix tersebut tidak mempunyai matrix sungsangan. Matrix tersebut tidak mempunyai matrix sungsangan. Therefore, the coefficient matrix has no inverse function, inverse matrix, and therefore it is singular. Okay. Alright. So, the coefficient matrix adalah matrix yang tidak mempunyai sungsangan. Jadi, kita tahu
kita tidak boleh dapatkan penyelesaian bagi sistem persamaan linear tersebut dengan menggunakan hold on. Dengan menggunakan saya tahu kenapa saya punya pensel ni macam okey, kita tak dapat nak dapatkan penyelesaian dengan menggunakan formula yang ini sebab the inverse of A does not exist. So kita selesaikan dengan cara sebelum ini, iaitu menggunakan Gauss-Jordan elimination. Okay, dan kita dapati the last row sifar bersamaan dengan negatif 10. Sifar bersamaan dengan negatif 10 is impossible, then the systems of linear equation has no solution. So ini adalah contoh yang mana matriks perkali adalah singular dan sistem persamaan linear apabila B bersamaan dengan 5, negatif 4, negatif 2. Okay. B sedemikian menghasilkan sistem persamaan linear yang tidak mempunyai penyelesaian. Okay. Apabila B sedemikian, sistem persamaan linear yang terhasil menggunakan koefisien matriks tadi, sistem persamaan linear ini tidak ada penyelesaian. And the last example, kita gunakan matriks perkali yang sama. Okay, kita gunakan matriks perkali yang sama tetapi B adalah berbeza 1, negatif 4, 2. Okay. Again, untuk selesaikan yang pertama, kita guna cara yang sama. Kita dapati the last row adalah sifar, maka impossible untuk kita dapatkan matrix identity. Maka ianya adalah matrix perkali tadi adalah singular. Okey. Kemudian untuk dapatkan sistem persamaan linear, kita gunakan Gauss-Jordan elimination. Okey. Kita gunakan Gauss-Jordan elimination dan kita dapati lajur yang ketiga tidak ada leading one. Lajur yang ketiga tidak ada leading one, maka jika ini adalah X, Y, Z, okay, maka pemboleh ubah Z adalah pemboleh ubah bebas. Z is a free variable. Whenever free variable exists, then the systems of linear equation has infinitely many solutions. Okay. So in this case, the coefficient matrix A is singular. Okay, and the systems of linear equation AX equal to B has infinitely many solutions. Okay. I think that is it. Ini sahaja.